Kenapa rumah mereka tak ada pagar macam negara lain? Kalau kita tengok dekat Malaysia, hampir semua rumah ada pagar. Tak kisahlah rumah kampung ke, teres ke, semi-D ke, banglo ke, malah kadang-kadang apartment ground floor pun orang tambah grill sendiri. Kita memang dibesarkan dengan idea bahawa rumah ada sempadan jelas. Kawasan dalam pagar tu kawasan family kita, kawasan luar pagar tu public. Sebab tu kalau kita tengok perumahan dekat Amerika, ramai orang Asia terus rasa pelik. Rumah besar, halaman luas tapi tak ada pagar. Rumput rumah bersambung terus dengan jiran sebelah, macam satu padang besar kongsi ramai-ramai. Lagi pelik bila negara yang selalu cakap pasal kebebasan individu dan hak pemilikan, sebenarnya ada banyak kawasan perumahan yang secara undang-undang tak benarkan pemilik rumah pasang pagar depan sendiri. Dan benda ni bukan sekadar pilihan design atau estetik semata-mata. Rumah berpagar bukan kat Malaysia je, Amerika sebenarnya yang pelik. Kalau pergi mana-mana kawasan perumahan dekat Netherlands, Argentina atau South Korea, kita akan nampak benda yang sama. Ada dinding, ada pagar. Setiap rumah ada sempadan jelas antara kawasan private dengan jalan awam. Tapi cuba drive dekat kawasan perumahan kat Ohio, Texas atau Oregon. Halaman depan rumah terus bersambung dengan sidewalk. Rumput rumah sambung dengan rumput jiran tanpa apa-apa garis pemisah. Jiran duduk 30 kaki dari rumah, tapi tak ada apa-apa antara rumah selain rumput. Padahal Amerika kata diorang adalah negara yang bina identiti budaya atas hak pemilikan individu dan kebebasan peribadi. Tapi bahagian depan rumah orang Amerika langsung tak ada privacy. Jadi kenapa negara yang dikatakan paling maju, budaya yang paling bertamadun, tapi rumah tak ada pagar? Dan jawapannya jauh lebih dalam daripada apa yang ramai sangkakan. Ia melibatkan sejarah, ekonomi, propaganda gaya hidup dan juga social engineering. Ini bukan sekadar soal estetik atau cantik atau tak cantik. Ini soal siapa tentukan macam mana hartanah patut rakyat nampak dan kenapa diorang ada kuasa untuk paksa benda tu jadi standard. Punca benda ni berlaku antara seorang mamat ni, nama dia William Levitt. Dialah yang mengubah perumahan Amerika buat selama-lamanya. Lepas Perang Dunia Kedua, berjuta-juta askar Amerika balik dari perang dan perlukan rumah dengan cepat. Levitt cipta sistem mass production untuk bina kawasan perumahan. Dia bina Levittown bermula tahun 1947. Sebanyak 17,447 rumah berjaya disiapkan dalam tempoh kurang 4 tahun dengan menggunakan kaedah pembinaan secara berperingkat macam kilang, di mana rumah dibina macam produk di barisan pengeluaran setiap pekerja buat bahagian tertentu sampai siap. Hasilnya, semua rumah nampak hampir sama. Saiz tanah pun seragam, reka bentuk rumah pun tak banyak beza antara satu sama lain. Dan dalam perjanjian sewa yang kemudian ditukar jadi syarat hak milik rumah, ada satu klausa khas. Penduduk tak dibenarkan bina pagar di bahagian depan rumah mereka. Alasan yang Levitt bagi nampak logik dan idealistik. Halaman depan terbuka kononnya mewujudkan semangat komuniti, perbadangan yang dikongsi bersama dan rasa bahawa kejiranan tu milik semua orang. Tapi apa yang Levitt sebenarnya buat ialah dia nak jimatkan kos. Pagar mahal untuk dibina dan dijaga. Kalau semua rumah ada halaman terbuka tanpa pagar, proses pembinaan jadi lebih mudah. Marketing pun lagi senang. Satu kawasan perumahan yang nampak bersambung dari jalan lebih cantik untuk diambil gambar dan dijual dalam brosur. Sebab Levittown bukan sekadar kawasan rumah, ia produk besar-besaran untuk dijual kepada veteran perang menggunakan pinjaman kerajaan. Maksudnya, halaman depan terbuka bukan nilai tradisional Amerika pun yang wujud dalam secara semula jadi. Ia keputusan production dan marketing yang lama-lama dijual kepada rakyat sebagai budaya. Tapi bahagian paling penting datang selepas tu. Federal Housing Administration atau FHA mula memberi insurans pinjaman rumah secara besar-besaran sejak 1930-an dan lebih agresif selepas perang. Nak dapat bantuan pembiayaan FHA, pemaju perlu ikut guideline tertentu. Dan guideline tu memang suka desain perumahan terbuka. Rumah kena jauh sikit dari jalan, halaman kena seragam, susun atur kena nampak kemas.
Dan secara tak langsung, pagar depan rumah tak termasuk dalam template perumahan ideal kerajaan. Kalau pemaju nak akses kepada pembiayaan FHA yang sangat penting masa tu, mereka ada inisiatif kuat untuk bina ikut template kerajaan. Akhirnya, beratus ribu rumah di seluruh Amerika dibina ikut standard yang sama. Bukan sebab pembeli yang nak, tapi sebab sistem kewangan ganjarkan design macam tu. Lepas tu masuk pula HOA. HOA atau Homeowners Association ialah persatuan kejiranan private yang ada kuasa buat peraturan sendiri dalam kawasan perumahan. Menjelang 1970-an, banyak HOA secara terang-terangan melarang pagar depan rumah atau hadkan setakat 2 kaki je. Pendek sangat sampai tak bagi privasi langsung, cuma sekadar hiasan. Bahasa undang-undang HOA biasanya kata pagar ialah ancaman kepada kesatuan komuniti. Beribu-ribu dokumen undang-undang private di Amerika sebenarnya melarang orang bina pagar atas tanah yang mereka sendiri beli dan bayar cukai setiap tahun. Menjelang 2010, sekitar 59 juta rakyat Amerika tinggal di bawah peraturan HOA. Dan ramai antara mereka secara kontrak memang tak boleh tutup halaman depan rumah sendiri. Sekarang bandingkan dengan Jerman. Dekat sana, konsep zaun atau pagar atau sempadan taman dianggap elemen normal dalam pemilikan rumah. Jiran di Jerman biasanya bina pagar kecil, semak atau dinding rendah di sempadan rumah. Bukan sebab benci jiran, tapi sebab hormat. Sempadan fizikal tu menunjukkan setiap rumah ialah unit sendiri yang berdaulat. Tak ada kekeliruan mana kawasan kau dan mana kawasan jiran. Kajian tentang kepuasan hidup kawasan perumahan di Jerman pula berkali-kali tunjuk bahawa sempadan jelas sebenarnya kurangkan pergaduhan jiran. Pagar bukan penghalang komuniti. Pagar ialah benda yang membolehkan orang asing hidup aman sebelah menyebelah. Okey, sekarang kita pergi Jepun pula. Jepun ada versi lain untuk logik yang sama. Di kawasan perumahan Jepun yang padat, hampir semua rumah ada batas. Ada dinding konkrit, pagar buluh atau semak yang dipotong kemas. Perkara ni dah jadi wajib dalam arkitektur Jepun. Ia memberi signal bahawa kita faham tempat kita dalam susunan bandar dan kita hormat rumah orang lain. Orang Jepun pun tak anggap benda ni anti-social. Bagi diorang, halaman depan terbuka tanpa sempadan, itulah yang pelik. Okey, sekarang kita balik semula ke Amerika. Halaman depan terbuka ni akhirnya mencipta satu dinamik sosial yang pelik. Penyelidik mula dokumentasikan benda ni sekitar 1990-an. Bila tak ada sempadan fizikal antara rumah, halaman depan jadi kawasan pemilikan yang tak jelas. Ia nampak macam tanah kita dan memang tanah kita pun. Tapi sebab ia terbuka sangat, secara sosial ia rasa macam sebahagian daripada kejiranan. Pemilik rumah tanpa pagar dilaporkan lebih stres tentang keadaan rumput, rupa luar rumah dan apa jiran fikir tentang diorang. Setiap hari pemilik rumah mereka dengan halaman terbuka sebenarnya sedang buat presentation untuk orang lalu lalang tengok. Kesimpulannya, orang Amerika tak bina halaman depan terbuka sebab tu design paling bagus. Diorang bina sebab keseluruhan sistem, guideline kerajaan, template Leviton, HOA dan susun atur perumahan. Semuanya direka sebagai satu pakej besar yang saling berkait. Pagar dibuang bukan sebab kebijaksanaan budaya, tapi sebab mudah untuk ekonomi. Penduduk yang bina pagar rumah tanpa kebenaran HOA boleh kena denda bermula $100 sehari sampai pagar tu dibuang. Yang peliknya, kebanyakan dunia luar sebenarnya tak tengok halaman depan Amerika sebagai simbol kejiranan mesra atau keterbukaan. Diorang nampak benda lain. Diorang nampak kawasan kejiranan di mana penduduk secara undang-undang dihalang daripada menggunakan salah satu hak pemilikan paling asas, iaitu pagar rumah. Di Perancis, Kod Sivil secara jelas mengiktiraf hak membina sempadan atas tanah sendiri sebagai elemen asas pemilikan. Dekat Mexico, pagar dan gate depan rumah sangat normal sampai rumah tanpa pagar nampak macam rumah belum siap. Dekat Brazil pula, pagar rumah tu memang biasa, dianggap standard. Dan yang paling pelik sebenarnya, Amerika. Jadi kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton sampai tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.